Yang ketiga, cornering korang akan bergoyang disebabkan PSI korang tak cun. So, hello gang, what's up? I'm back. So, macam korang tahu, aku Abby dari Tiram Motorsport. Tapi hari ni kita ada dekat Tiram Motorsport Masai. Kita ada tayar baru mendarat daripada Zantrax. Tapi hari ni kita bukan nak fokuskan pada tayar Zantrax ni. Kita nak fokuskan pasal cara penjagaan tayar, pasal PSI. Apa tu PSI? Okey, macam yang korang tahu, PSI ni untuk motor Kapcai 33. Kalau motor kurang, PSI dia kurang dari 33, apa side effect dia? Dia mesti akan ada side effect. Contohnya seperti handling korang akan jadi tak sedap, time ride. Yang kedua, tayar korang akan cepat botak. Yang ketiga, cornering korang akan bergoyang disebabkan PSI korang tak cun. So, korang, itulah kesan atau side effect kalau korang tak jaga PSI tayar korang. Korang yang mana nak dapatkan tayar Zantrax ni, korang boleh datang ke Tiram Motorsport Masai. Bye!